أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hamba-Nya dan dia tidak menjadikan bengkok sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingat siksaan yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan khabar gembira kepada orang-orang mukmin yang melakukan amal soleh bahawa mereka akan mendapat balasan yang baik. Makithina fihi abada. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata Allah mempunyai anak. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu juga nenek moyang mereka, alangkah jeleknya kata-kata yang keluar daripada mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu pembohongan semata-mata. فلعلك باهع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Maka janganlah engkau mencelakakan dirimu kerana bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik amalannya. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan kami benar-benar akan menjadikan muka bumi sebagai tanah yang tandus lagi kering. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba. Adakah kau mengira bahawa orang yang tinggal di gua dan Ar-Raqim itu termasuk tanda-tanda kami yang menakjubkan? إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung di dalam gua, lalu mereka berdoa, Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami daripada sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Sadaqallahul Azim.